Arif Aiman selaku MVP pada musim lalu kali ini tercalon untuk kategori pemain tengah terbaik bersama-sama dengan pesaing Safawi Rashid dan juga Sok Wilkin. Macam mana Arif merasakan untuk pencalonan kali ini? Yang pertama sekali saya bersyukur saya berada di anugerah pemain tengah terbaik. Saya tidak kisah jika saya memenangi atau tidak. Jika saya dapat memenangi, alhamdulillah lah. Itu satu motivasi yang baik untuk saya buat yang terbaik untuk next season. Arif, describe sikit dua pesaing you, Sok Wilkin dan juga Safawi Rashid. Kedua-dua itu juga merupakan pemain yang cukup berkualiti setakat ini juga ya? Saya menyaingi dengan Safawi Rashid dan Sok Wilkin. Dua player ni adalah player yang baik, antara pengalaman juga beraksi di Liga Super atau Antarabangsa. Dan tak apalah, kita tengok nanti siapa menang. Okay, last one, selaku MVP sebanyak 3 kali dah. Sasaran you untuk IBK kali ini juga, adakah meletakkan harapan yang tinggi juga? Pada sasaran saya dalam karier, jika saya memenangi apa-apa anugerah dikategorikan mana-mana, jika saya memenangi, saya nak juga memenangi. Dan saya target untuk memenangi MVP yang kali keempat lah, insyaAllah.